Ini adalah Jalan Wongsa Maju, Seksyen 5. Kat deretan kedai ni ada satu kedai nama Sovo Thrift. Hati-hati dengan dia punya fitting room. Aku tadi nasib baik aku tak shoot je muka brother tadi tu. Dekat Sovo Thrift ni dia ada barang-barang streetwear tau. Baju, nak cari seluar, kau nak cari cap ke kasut ke, semua dia ada. Hoodie pun dia ada. Barang dia memang smart-smart. Jadi hari ni aku datang dekat sini, aku nak carilah baju selai dua kat sini. Kan bila kau dah berminat dengan satu baju tu, kau mesti try dulu, betul tak? Aku pun ambil selai dua, bawa pergi kat fitting room. Dia punya fitting room tu, dia pakai kain macam kain lansir tu tau. Jadi waktu aku tengah try baju dekat situ, aku nampak kain lansir aku tu dia bergerak. Aku rasa macam ada orang. Aku pun terus selak. Bila aku selak, adalah seorang brother ni. Aku terkejut, dia pun terkejut. Jadi aku tanyalah dekat dia, bang, abang nak apa ni? Dia cakap, Dik, boleh tak abang nak minta tolong? Lepas tu aku tanya, minta tolong apa bang? Boleh tak kalau abang nak ambil gambar pusat adik? Satu gambar je. Memang pundek betul lah. Nafsu manusia ni pelik-pelik kan? Tak boleh bang, itu aib saya tu. Tolong dek, abang bagi 100. Tu aku cakap dengan dia, bang, minta maaf bang, maruah saya tak semurah tu. Sebelum saya shoot muka abang, baik abang gerak. Lepas tu dia pun gerak. Aku pun pergi dekat kaunter Sovo ni kan. Aku cakap, Dek, kat sini memang selalu ada masalah orang kacau-kacau macam ni ke? Dia kata tak ada, ni first time. So kepada brother tadi, kalau abang jumpa video ni, saya tahu abang cam muka saya. Abang tolong transfer lagi 50. Abang bagi 50 je tadi. Abang cakap abang nak transfer, saya dah tunggu sejam dah kat sini. Tak ada pun. Jangan tipu. Kan? Lapar. Ada 50 Makan singgang pun okey.